Kenapa sabun tu boleh tarik bisa, Ustaz? Macam saya cerita bahan. Dalam kita nak buat satu bahan untuk kita ruqyah, kita kena faham satu bahan kayu kemuning hitam kita pakai. Kayu kemuning hitam ni adalah satu kayu yang mempunyai satu, macam mana cakap, macam garam rasa di masin. Jin kalau kena kayu tu dia rasa tak boleh, dia lemah. Bila jin tu lemah, dia tak boleh nak kekal, simpulan dia akan terputus. Itulah gayanya, fungsi dia. Secara tak langsung apa orang kata kefahaman secara mudahnya. Ya. Jin memang dengan kayu kemuning dia tak boleh, Ustaz? Dia lemah, bukan dia ni, dia lemah. Dia lemah. Kayu kemuning di alam Melayu dipanggil juga sebagai kayu penunduk hantu. Kayu penunduk hantu. Sebab apa? Sebab kayu tu kena dekat dia akan tunduk. Sampai orang Cina jual kayu kemuning hitam, dia akan ikat kain merah. Dia tahu kayu ni memang ada ong punya kata. Macam batu jit lah. Faham. Tapi dalam Melayu lain. Kayu ni boleh merawat luka, boleh merawat kecemasan, darah tinggi, ada kaedah dia lah. Orang Melayu hebat. Sebab orang Melayu punya ketuanan, apa orang kata, barang-barang orang Melayu ni sebenarnya dahsyat dah sebenarnya, Ustaz. Orang Melayu ni, dia bagi saya lah, dia hebat dari segi bukan setakat biasa-biasa, bukan main-main. Dia dari segi kajian, dari segi fiziknya.